permulaan nak buat benda yang lain dari orang keliling. Memang rasa sunyi. Sama juga kan? Fiza berhenti kerja, naikkan bisnes, fokus dengan bisnes. Memang tak ada orang support. Sampai ayah Fiza, dia marah. Dia cakap, "Kenapalah kau berhenti kerja? Kenapalah kau buat keputusan macam tu, Fiza?" Pak marah. Ingat diri ni tak sedih ke? Sebab tak support daripada orang keliling. Sama juga dengan mak, adik-beradik. Dia nampak macam pelik. Macam diorang tak pernah nampak orang keliling buat macam tu. Kita dah biasa kerja dengan orang. 9 to 5. Ada bos. Maksudnya kita bekerja dengan orang. Tapi fikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, diri sendiri je yang tahu benda tu untuk kita ataupun tidak. Kalau teruskan buat benda tu sebab orang lain buat benda tu, so kita tak nak keluar. Tak nak keluar dari expectation. Sebab orang lain buat, so aku kena buat benda tu. Kalau aku buat benda lain nampak pelik. Nanti orang cakap apa? Nanti orang marah. Tapi Fiza kuatkan diri, bagi kata-kata semangat dekat diri sendiri, yakin dengan diri sendiri, tahu ni keputusan betul. Sebab Fiza happy, bahagia. Ini penting. Diri sendiri tenang, bahagia. Kita sendiri boleh nampak ke arah mana kita nak pergi. Tapi yang penting diri kita ada hubungan yang kuat dengan Allah. Sebab yang bimbing kita nanti tak salah jalan Allah. Bukan kita je semata-mata aku yakin, aku kuat, aku boleh. Tak, kita manusia, kita lalai, kita selalu lupa, selalu salah jalan. Tapi kita buat keputusan sendiri. Sekali bawa Allah, jaga hubungan dengan Allah, masya-Allah. First time buat bisnes, first time buat benda tu. Tapi biar Allah dengan kita, sekali jalan dengan kita, semua mudah. Allah bagi petunjuk, Allah bimbing apa patut buat, apa tak patut buat. Last bisnes menjadi, alhamdulillah bisnes Fiza menjadi. Fiza ada produk sendiri. Walaupun sebagai ejen je. Ejen, tapi masya-Allah boleh hasilkan lebih dari yang Fiza kerja dengan orang sebelum ni. Fiza kerja, maksudnya ada bos kerja dengan orang. Yang Fiza hasilkan dalam bisnes tu lebih pada tu. Yang mula bagi duit dekat mak ayah, boleh beli macam-macam untuk mak ayah. Masa tu orang keliling, masa tu ayah, apa dia cakap? Masya-Allah, kau pandai ya Fiza. Macam mana kau dapat idea macam ni? Pandailah kau Fiza. Tapi apa keluar dari mulut dia masa mula-mula Fiza nak buat? Dia lah yang paling marah, dia yang paling cakap macam-macam. Kalau orang marah, tak faham, dia tak tahu, dia tak nampak benda tu. Sekarang buat, Allah datangkan keajaiban.